Tapi sebagai mak, mana boleh tak ingat anak kan? Mesti ingat sepan Kaabah tu, ingat dia juga. So akak rasa setiap kali tu nampak budak, lepas tu ada yang baby meninggal, tengah sembahyang kat Madinah lagi lah, ada budak kacau. Setiap orang mesti nak pergi ke sana kan? Even anak-anak ni pun teringin. Tak apalah dek, Min pun belum pernah ke sana lagi. Korang yang tengah tengok ni, cuba komen sikit. Apa pengalaman korang kat Tanah Suci? By the way, orang yang suka main game mesti kenal Brother Legend ni. Inilah Fatazi. Waktu saya slimming tu, saya tak rasa pun diri saya besar. Viewer diorang waktu tu lagi tinggi daripada saya. So saya rasa macam diri saya ni biasa je. Sebelum dapat dia tak adalah susah sangat. Tak ada sangat. Bila ada dia memang macam tak ada duit, ada duit. Dia banyak lah bagi rezeki. Setengah orang tak percaya kan. Tapi itu yang kita orang nampak lah. Kadang-kadang orang takut kan bila kahwin kan. Tapi sebenarnya dalam Islam dia dah bagi tahu dah, bila kahwin tu rezeki tu akan datang. Rezeki kahwin akan datang, rezeki anak akan datang. Kan orang cakap kan dulu belum kahwin mak jaga. Ni bini pula jaga. Kita dapat adab lah, anak pula jaga bapak. Kan dah settle lah pening kepala. Orang pening juga. Pregnant kan dia je, akak dapat tahu dia cleft lip. Dia sumbing. Dia cleft lip daripada dalam perut lagi. Yang banyak macam positif lah. Oh sedih. Kashmir macam sedih gila sebab tak pernah tinggal dia lama. Sebab tau masa pergi, sebab dia asyik cakap nak pergi umrah, nak cium Kaabah, nak pergi Kaabah. Min rasa nak surprise lah kat dia. Alang-alang birthday dia kan nak dekat. Dapat gambar. Wah. Siapa ni? Beli kat mana? Macam cantiknya. Cantik lah. Dapatlah Lily pergi kat apa? Nanti kita pergi sekali. Nanti kita pergilah. Bagi gambar dulu. Gambar tu. Oh, comel je family ni kan. Min harap dapatlah si Lily ni pergi umrah dengan mami dan daddy ya.